Hai guys, korang tengok ni Dark Mara Impact Wrench baru je sampai dan ini adalah saiz 350 Newton meter torque. So, ini adalah benda yang datang dengan dia. Ada user manual, ada glove, ada charger dia, ada bateri dia 20 volt 4 ampere dan kita boleh tengok bateri capacity ada ke tak. Dan inilah dia impact wrench dia guys. Berat juga ni. Saya rasa dalam 1 kilo juga dia punya berat dia. Dan bila kita pairkan dengan bateri, memang rasa dia memang solid lah. Dia juga bagi dengan soket saiz 22mm. Dan soket ni memang tak diperlukan lah sebab saiz dia tak kena dengan saya. Kemudian ada satu rubber ring juga dia bagi Tujuan nak beli benda ni adalah untuk buka tayar kereta lah. Nak mudahkan bila nak tukar tayar kalau tayar pancit dekat jalan. So kita tak payah lagi ambil masa yang lama. Even kita terpancit dekat tempat yang menakutkan ke, seram ke, tak ada lampu ke, dengan menggunakan benda ni cepat gila kita boleh buka tayar. So, disebabkan saiz soket ni tak kena dengan aku punya tayar dan aku beli satu lagi soket set dekat sini. So, dekat sini ada 10 unit impact socket saiz berbeza-beza. So, kalau korang ada saiz korang dekat sini, korang boleh tengok juga dekat bag kuning. Kita ada sertakan sekali. So, kita dah boleh pasang benda ni dekat impact wrench kita. Okay, so nampak So, kita dah boleh buka tayar ataupun kita dah boleh pun kunci tayar. Dengan mudah. Dan lagi satu guys, kalau korang nak guna benda ni untuk nak buka tayar korang ataupun nak kunci tayar nanti, korang kena ada satu lagi benda. Yang ni nama dia adalah jack socket scissor. Dia datang dua benda macam ni. Yang ni korang memang kena blessing lah. Okay, nampak Korang boleh masukkan dekat bahagian bawah kat sini. Okay, nampak? Dia masuk simple je. Masuk macam ni dan korang dah boleh gunakan untuk korang naikkan ataupun turunkan jack scissor korang tu. Dah tak payah lagi nak naikkan guna tangan. Yang penat tu nak naikkan guna tangan. Guna benda ni kejap je. Okay, so guys, kalau korang nak tengok real life application, korang komen je nanti kita test.